Undang-undang Pusaka Islam tidak mengiktiraf anak-anak dalam kategori berikut untuk menerima harta pusaka si mati kerana mereka bukan keturunan. Bukan keturunan kelahiran yang sah ataupun kerabat yang hakiki dengan si mati. Jadi maknanya, anak-anak yang berhak untuk mewarisi harta si mati hanyalah anak yang dikatakan keturunan atau nasab kerana kelahiran yang sah kepada si mati. Dia adalah kerabat yang hakiki. Dia paling berhak. Sama ada dia lelaki ke, dia perempuan ke, ya, sama ada dia sihat ke, tak sihat ke, dia normal ke ataupun tak normal ke. Selagi mana benar dia adalah anak yang sah, kerabat keturunan kepada si mati, maka dia berhak mewarisi. Cuma para ulama kata, dalam undang-undang pusaka Islam ada beberapa kategori atau kumpulan anak-anak yang mana mereka tak berhak dapat. Kenapa mereka tak berhak? Kerana mereka bukan anak nasab keturunan kepada si mati. Jadi dia tak berhak mewarisi. Siapa mereka? Iaitu yang pertama ialah anak angkat. Anak angkat ni tuan-tuan, dia tidak berhak terima harta pusaka daripada keluarga angkatnya. Kalau mak angkat dia mati, bapa angkat dia mati, maka anak angkat tidak berhak mewarisi. Begitulah juga kalau anak angkat itu mati, mak dan bapa angkatnya tak berhak mewarisi daripada harta anak angkat tersebut. Tapi kalau dia nak ibah, boleh. Kalau dia nak wasiat, boleh. Tapi yang tak boleh lah, dia tak boleh terima harta pusaka si mati. Kerana dia bukan anak kandung yang sah kerana kelahiran. Jadi dia tak berhak. Ini yang pertama. Yang kedua ialah anak yang tidak sah taraf. Dalam bahasa kampung orang panggil anak luar nikah. Betul tuan-tuan? Dalam bahasa kampung kita, anak luar nikah. Ada orang kata anak rimau. Menyebabkan rimau confuse. Ya? Itu masa saya bertugas tu orang gelarkan anak rimau. Anak yang tidak ada bapa. Tapi dalam bahasa sopan anak yang tak sah taraf. Jadi anak yang tak sah taraf ni, dia tak boleh terima pusaka daripada bapa yang tidak sah taraf, tetapi dia boleh terima pusaka sebelah ibunya saja. Ini kebanyakan pandangan majoriti para ulama. Jadi anak tak sah taraf ni atau anak luar nikah tuan-tuan, dia tak berhak dapat harta pusaka daripada siapa? Daripada bapa tu. Bapa biologi yang menyebabkan dia lahir ke dunia. Tapi mak dia yang ngandung itu, yang melahirkan dia boleh warisi harta mak. Jadi dia dikira sabit nasab di sebelah siapa? Di sebelah mak dia. Pasal mak dia mengandungkan dia. Ialah walaupun maknanya dia dikatakan anak yang tak sah taraf, tapi disebabkan mak dia melahirkan dia, mak dia mengandungkan dia, jadi dia dikira sabit nasab kepada ibu sahaja. Jadi kalau mak dia mati, dia berhak warisi harta mak dia. Cuma dia tak dikira sabit nasab di sebelah bapa. Ya. Cuma kalau bapa dia tu nak bagi hibah boleh, nak bagi wasiat harta boleh. Cuma nak mewarisi harta bapa tak boleh sebab dia tak dikira sabit nasab pada bapa dia. Dia hanya sabit nasab pada ibunya saja. Baik, kita cuba saya terangkan dulu, kan kita akan bincang. Yang ketiga ialah muka yang berikut tu, anak li'an. Yang ketiga, anak li'an. Siapa anak li'an ni tuan-tuan? Anak li'an ialah dia ni tak boleh terima pusaka daripada bapa yang telah menafikan dia adalah nasab kepada bapanya. Nah, bapa tersebut juga tak boleh terima pusaka daripada anak yang dinafikan nasabnya itu. Dia gini, maknanya kalau satu orang anak ni, bapa dia telah menafikan dia nasab dia. Contoh dia kata kat bini, dia tuduh li'an. Dia li'an bini dia. Dia tak menafi anak yang dia kandung itu anak dia. Ataupun dia mengatakan, itu bukan anak aku. Aku nafikan nasab aku. Mungkinlah dia kata isteri dia buat benda yang tak elok. Ya? Tapi anak tu dinafikan nasab. Dan dia tu bukan boleh kata begitu saja. Dia kena pergi ke mana? Dia kena buat
permohonan tu di mahkamah syariah tentang penafian nasab tersebut. Katalah dia pergi mahkamah, kes tu dibicarakan, didengar oleh hakim dan dia berjaya buktikan dengan keterangan-keterangan dan saksi seumpamanya benar anak itu bukan nasabnya, bukan anak nasabnya, maknanya li'an itu disabitkan. Jadi anak tersebut dikatakan anak yang telah dinafikan nasab oleh bapaknya dan dihukumkan benar oleh mahkamah. Maka kalau bapak tu mati, tuan-tuan, anak li'an itu tidak berhak dapat pusaka bapa yang telah menafikan nasabnya. Dan sama juga kalau dia mati, bapa yang telah menafikan nasab itu juga tidak berhak. Dia senang kira nak kata apa, tuan-tuan? Mana isi dia telah berzina dengan orang lain. Tapi dalam masa perkahwinan lah, oh ni kira berat. Cuma anak tu dia tak mengaku nasab dia. Ada berlaku tak, tuan-tuan? Mungkin ada berlaku. Mungkin ada berlaku. Jadi kalau ada berlaku dalam segi pusaka, anak li'an tu tak berhak mewarisi. Ini yang jenis yang ketiga. Yang keempat, anak susuan. Ya, anak susuan tak boleh terima pusaka keluarga susuannya. Seperti mana? Daripada ibu susunya atau bapa susuannya dan yang berkaitan dengan kepada ibu tu, anak-anak si ibu tu, itu adik-beradik susuannya, ya, apa yang haram pada segi keturunan itu juga haram pada segi susuan. Jadi fahamkan, anak susuan juga tak berhak mewarisi. Dia tak boleh dapat harta siapa daripada mak angkat susuan tu, bapa susuan tu. Ada orang tak bangsat, kenapa panggil saya bapa susuan? Saya tak menyusu budak tersebut. Memanglah Haji tak menyusu dia, tapi isteri Haji menyusu dia. Maka isteri Haji dikatakan ibu susuan kepada dia. Dia anak susuan kepada isteri Tuan Haji. Dan Haji dipanggil bapa susuan. Orang susah juga nak terang orang lelaki. Dia confuse kenapa lah dia dipanggil bapa susuan. Sebab dia tak menyusu budak tersebut. Kalau Haji Ibrahim pun, kalau contoh isi Haji Ibrahim ada susu kanak-kanak yang bawah 2 tahun, maka kanak-kanak itu dipanggil anak susuan. Haji Ibrahim dipanggil bapa susuan. Kata Haji Ibrahim, bila masa pula aku susu budak tu? Tak, isi Haji Ibrahim dah menyusukan je. Kaitannya, maka Haji Ibrahim ialah suami kepada isi tadi. Maka isi itu dipanggil ibu susuan kepada kanak-kanak tu. Haji Ibrahim dipanggil bapa susuan. Kalau Haji Ibrahim meninggal, isi meninggal, anak tersebut tak berhak mewarisi, tak boleh. Tapi dia boleh dapat jalan wasiat harta, hibah harta boleh. Mewarisi secara pusaka tak boleh. Ya. Ini yang ke-6. Yang keempat, Yang kelima, anak tiri. Anak tiri tak boleh juga terima pusaka daripada bapa tiri atau ibu tirinya. Dia tak boleh terima pusaka. Ya. Jadi kalau mak tiri dia mati, ayah tiri dia mati, anak tiri tu tak berhak warisi. Termasuk kalau anak tiri tu mati, mak tiri atau bapa tiri tak boleh mewarisi. Apa sebab, tuan-tuan? Bukan keturunan. Dia bukan nasab, dia cuma anak tiri je. Mungkin bapa dia nikah lain atau mak dia nikah lain. Maka bapa tu ialah bapa tiri je. Mak tu mak tiri je. Tapi dia anak tiri. Dia bukan anak kandung kepada mak tiri atau bapa tiri tu. Jadi dia tak berhak mewarisi. Tapi kalau mak tiri nak bagi hibah harta, boleh. Nak bagi wasiat harta, boleh. Begitu juga bapa tiri dia. Segi pusaka dia tak boleh. Mewarisi pusaka hanya sabitan nasab sahaja. Baik, yang berikutnya yang ke-6 ialah anak menantu. Anak menantu juga tak boleh terima pusaka daripada harta ibu mertua atau bapa mertuanya. Maknanya kalau mertuanya mati, bapa mertuanya mati, anak menantu tak boleh warisi. Ataupun menantu tu mati, mak mertua dan bapa mertua juga tak boleh warisi. Apa sebab, tuan-tuan? Bukan keturunan. Dia hanyalah menantu sebab dia kahwin dengan anak kita. Dia sabit kahwin dengan anak kita kerana ikatan perkahwinan. Itu jadi mahram tanda perkahwinan. Kita mak mertua dia. Cuma daripada segi pusaka, dia tak boleh warisi. Tapi kalau mak mentua, bapa mentua sayang sangat menantu tu, menantu pujaan tu, sayang menantu, menantu balik sambung, letak kapet merah, tabur bunga rampai, sayang menantu tu, dia nak bagi segi hibah harta boleh.
Wasiat harta boleh, tapi pusaka tak boleh. Sebab dia bukan keturunan. Jadi semua anak-anak ni tuan-tuan, dia tak berhak dapat harta si mati. Kerana apa? Kerana dia bukan sabit nasab atau keturunan yang sah kepada si mati. Kerana dia bukan anak keturunan, maka mereka tak berhak mewarisi. Cuma kalau dia dapat secara wasiat harta boleh, dia dapat hibah harta boleh, secara pusaka tak boleh. Jadi ini yang jemaah kena faham, supaya kita tidak tersilap membagikan harta kepada siapa? Kepada anak-anak si mati yang bukan anak kandung yang sah kerana kelahiran ataupun kerabat hakiki yang sebenar-benarnya. Jadi jangan kita tersilap bagikan harta kepada orang yang berkenaan, kecuali kalau secara hibah harta ataupun wasiat harta. Itulah tuan-tuan. Ada nak tanya soalan?